Beta dengar ada puteri cantik dari negeri Indrapura. Beta ingin bertemu dengannya. Ampun tuanku, dengar cerita, puteri itu tidak mahu berjumpa dengan sesiapa pun. Di sebuah negeri Indrapura, terdapat seorang putri yang cantik jelita. Kisah putri mengejar cinta sejati hingga mengorbankan diri. Pandai seni bela diri, hebat menari. Inilah kisah Putri Wanangsari atau Walinongsari. Apa pandangan kamu? Ampun tuanku, rasanya tuanku kena menyamarkan diri untuk berjumpa dengannya. Tapi tuanku hati-hati. Kerana dengar cerita, Putri Wanangsari ni handal orangnya. Baiklah kalau begitu, beta akan menyamar diri sebagai pengemis. Ampun tuanku beribu, ampun. Tuanku Raja ingin jodohkan dengan siapa yang menang dalam pertandingan silat menentang beta. Anak Dah nampaknya masih tiada siapa yang boleh menewaskan Anak Dah. Habis sampai bila Anak Dah boleh berkahwin macam ni? Sedang Putri Wanangsari berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba datanglah Raja Mambang Segara yang menyamar diri sebagai pengemis lalu memberikan hadiah kepada Tuan Putri. Tuan Putri, terimalah pemberian hamba ini. Terima kasih, wahai pemuda. Kenapa aku susah nak tidur malam ni? Asyik teringat pemuda tadi je. Siapakah dia? Di mana pemuda semalam yang bagi aku dulang tu ya? Tuan Putri, terimalah hadiah dari hamba. Terima kasih wahai pemuda. Payung ni. Ini yang aku mimpi malam tadi ya. Malam tadi, beta bermimpi seorang pemuda bagi beta payung. Dan mimpi tu jadi kenyataan hari ni. Aku mesti cari pemuda tu. Mungkin ada sesuatu yang buatkan aku mimpi dia malam tadi. Dinda, mahukah Dinda menjadi isteri Kanda? Jika Kanda sudi, Dinda pun sudi. Siapa dia yang aku mimpi malam tadi tu ya? Pakaian cantik. Tak macam pengemis. Tapi wajah dia macam wajah si pemuda pengemis tu. Tuan Putri, ini hamba bagi hadiah bunga kemboja. Terima kasih. Wahai pemuda, adakah kamu pandai bersilat? Ya, hamba boleh bersilat, Tuan Putri. Kalau macam tu,
Mahukah kamu bertarung dengan saya? Kenapa kena bertarung dengan Tuan Puteri? Jika kamu menang, kamu akan berkahwin dengan saya. Baiklah Tuan Puteri. Saya sahut cabaran itu. Esok datang ke istana pukul 9 pagi. Baiklah Tuan Puteri. Tuan Puteri Wanangsari dan Raja Mambang Segara bertarung dengan penuh semangat, sama hebat dan sama handal. Dikatakan dalam sejarah Puteri Walinongsari ini, pertarungan mereka berlangsung selama 3 hari 3 malam. Mengapa dia pitam? Sedangkan dia dapat elak semua serangan. Inilah dia, lelaki yang selalu aku mimpi tu. Beta Raja Laksamana Petir, tiada yang boleh kalah dengan kecantikan dunia. Raja Laksamana Petir, ayah kepada Raja Mamang Segara, merasa murka lantaran anaknya kalah dalam pertaruhan hanya kerana kecantikan seorang wanita. Lantaran itu, Raja Mamang Segara telah hilang dari situ. Tinggallah Puteri Wanangsari yang telah jatuh cinta kepada Raja Mambang Segara itu menanggung rindu. Puteri Wanangsari tidak tahu di mana untuk mencari Raja Mambang Segara itu. Jika kamu ingin mencari Raja Mambang Segara, pergilah ke puncak Gunung Tahan. Puncak Gunung Tahan. Dari mimpi alamat yang diperolehi oleh Puteri Wanangsari tadi, bersama bekalan mencari cinta sejatinya, maka berjalanlah Puteri Wanangsari seorang diri menuju ke puncak Gunung Tahan.